Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita nak sambung lagi menjawab soalan-soalan untuk kertas matematik ataupun soalan-soalan daripada buku matematik tahun 6. Sekarang kita berada pada buku surat 56. Soalan 1. Wan menulis suatu pola nombor pada papan putih. Apakah nombor ketujuh pada pola nombor itu? Okay, jadi kita tengok nombor pertama adalah 6,08,351. Yang kedua 6,09,351. 6,10,351. 6,11,351. Nombor yang pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat. Dan soalannya, apakah nombor ketujuh? Okay, jadi kita kalau tengok sini, kita tengok dulu apa yang sama antara mereka ni. Okay, tengok yang belakang ni sama, depan pun sama. Dua ni pun sama. Okay, setakat ni lah. Dua ni sama. Okay, yang dua ni sama tapi yang belakang tak sama. Yang tak sama tu cuma dekat sini je. Ni dah jadi. Kalau kita tengok pattern dia, pola dia tu dekat sini ialah 8, 9, 10, 11. Jadi yang kelima ialah 12. Okey, nanti kita salin nombor lain tu. Jadi 12, 11, 12. Jadi sini belakang ni 3, 5, 1. Depan ini ialah kosong. Depan ini 6. Okey, nampak? Senang ni kan? Jadi yang ke-6, kalau sini 12, ini akan jadi 13. Depan ada kosong dan ada 6. Belakangnya 3, 5, 1. Jadi nombor ke-7 adalah yang 13 akan jadi 14. 14, depan ada kosong dan kemudian ada 6 juta dan 351. Jadi nombor ketujuh ialah 6,14,351. Seterusnya soalan nombor 2. Yang berikut ialah 8 kad nombor. 97, 83, 47, 36, 73, 79, 90, 96. Mary diminta untuk mencari beza antara nombor gubahan paling besar dengan nombor perdana paling kecil. Jadi, apakah jawapan Mary? Okay, jadi kita nak cari nombor gubahan paling besar. Okay, nombor gubahan paling besar. Dan kemudian nombor perdana paling kecil. Jadi, kamu kena rujuk kepada muka surat 44 bagaimana cikgu mencari nombor perdana, dan selain itu bukan nombor perdana lah. Okay? Iaitu nombor gubahan. Jadi, kita kena tengok nombor gubahan paling besar ialah, kita tengok nombor paling besar kat sini, 97. 97 ni nombor gubahan ke nombor perdana? Jadi, kalau kamu cuba, kalau kamu tengok video tersebut, kamu akan dapati 97 adalah nombor perdana. Jadi, 97 bukan nombor gubahan. Okay, jadi, kita tak bolehlah nak senaraikan dekat sini. Okay, 97 tak boleh bahagi dengan nombor lain, kecuali dirinya sendiri dan satu. Jadi, kita tengok nombor seterusnya yang paling besar, 96. Jadi, 96 ialah nombor gubahan. Sebab dia boleh bahagi dengan nombor lain. Contohnya boleh bahagi 2. Okey. Jadi nombor gubahan paling besar ialah 96. Dan apabila kita kata nombor perdana paling kecil, jadi kita kena cari nombor paling kecil dan tengok adakah dia nombor gubahan atau nombor perdana. Kalau dia adalah nombor perdana, kita letak kat sini. Jadi antara banyak-banyak ni 36. 36 paling kecil. Tapi 36 ni boleh bahagi 2.
Jadi dia bukan nombor perdana paling kecil, tapi dia adalah nombor gubahan paling kecil daripada senarai ini. Okay, jadi kita tengok lagi yang besar sikit daripada 36, tapi besar, ya pertama kali lebih besar. Jadi cikgu nampak 47. Jadi adakah nombor 47 itu nombor perdana ke nombor gubahan? Jadi kita cuba bahagi dan ataupun kamu tengok video yang cikgu beritahu tadi, kamu akan dapati 47 ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana 47 ini adalah nombor perdana yang paling kecil pada senarai yang ada di belakang saya. Okey. Jadi di sini 47. Jadi soalan itu untuk soalan A, apakah jawapan Mary? Soalan A dia kata beza. Jadi 96 tolak 47 lah. Dan tolak 47 jam dapat 9, 8 tolak 4 ialah 4. Jadi jawapannya ialah 49. Dan kemudian B, nyatakan sama ada jawapan Mary ialah nombor perdana atau nombor gubahan. Jadi 49 ialah 7 darab 7. Maksudnya 49 boleh bahagi 7 dengan tepat. Jadi kalau apa-apa nombor boleh bahagi dengan tepat, tanpa baki, tanpa ada perpuluhan, tanpa titik perpuluhan, atau ada pecahan, tak ada pecahan, maksudnya itu adalah nombor ini adalah nombor gubahan. Soalan 3. Pengeluar vaksin COVID-19 telah mengedarkan 47/10 juta dos vaksin ke negara X. Negara Y pula menerima 1.06 juta dos vaksin kurang daripada negara X. Berapakah jumlah vaksin yang diedarkan oleh pengeluar vaksin COVID-19 itu? Cikgu baca sekali lagi. Pengeluar vaksin COVID-19 telah mengedarkan 47/10 juta ke negara X. Jadi inilah jumlah yang dikeluarkan pada negara X. Tetapi untuk negara Y pula menerima 1.06 juta dos vaksin kurang daripada negara. Jadi ini bukanlah nilai yang diterima oleh negara Y, tetapi ialah perbandingan sahaja. Jadi kalau Y terima 1.06 juta kurang dari negara X, maknanya nak tahu berapa jumlah yang terima oleh negara X ialah 47/10 tolak 1.06 juta. Okay. Jadi di sini satu pecahan, satu perpuluhan. Dan di sini boleh tukar kepada nombor perpuluhan dengan senang, iaitu 4.7. Perpuluhan 7 ini 7 bahagi 10. 7 bahagi 10. Kita dapat kosong. Dan letak titik. Dan letak titik. Tambah kosong di belakang. Ini jadi 70. 10 darab 7. 70. Jadi 4.7 tolak dengan 1.06. Ini dua titik perpuluhan. Titik mesti sama. Jadi dalam belakang kita boleh tambahkan saja kosong. Dan tolak. Ini tak boleh. Pinjam. Tinggal 6. 10 tolak 6 ialah 4. 6 tolak kosong ialah 6. Titik perpuluhan. 4 tolak 1 ialah 3. Jadi negara Y menerima sebanyak 3.64 juta dos vaksin. Jadi yang ditanyakan, berapakah jumlah vaksin yang diedarkan oleh pengeluar vaksin COVID-19 itu? Berapa jumlah dia? Jadi jumlah yang negara X terima ditambahkan dengan jumlah negara Y. Jadi jumlah ialah 4.70, iaitu yang negara X tambah yang diterima
diterima oleh negara Y. Jadi 0 tambah 4, 7 tambah 6, 13, titik perpuluhan, 1, 4 dan 3 ialah 8. Jadi jumlahnya ialah 8.34 juta. Soalan 4. Syarikat percetakan ABZ telah mencetak 0.063 juta buah buku. Semua buku itu dimasukkan sama banyak ke dalam 90 buah kotak. Syarikat itu menghantar 4 buah kotak ke kedai buku Alma. Berapakah bilangan buku yang dihantar ke kedai buku Alma? Jadi dalam kes ini, dia tak ada beritahu kita bahawa dia nak jawapan tu dalam perpuluhan juta ke, dalam pecahan juta ke, ataupun dalam nombor bulat. Jadi cikgu akan selesaikan soalan ini dengan memberikan jawapan dalam bentuk nombor bulat. 0.063 juta, kita darab dengan 1 juta. Bila kita nak hilangkan juta ni, kita darab dengan 1 juta. Bermaksud kita pindahkan titik ni sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan ruang ni. Dan dia akan jadi 63,000. Jadi 63,000 buah buku ini dimasukkan ke dalam 90 buah kotak. Jadi kita kena bahagi dengan 90. Okey? Jadi kita bahagi 90 dan kemudian daripada 90 ni, bila kita dah bahagi 90 ni, yang kita dapat adalah jumlah buku dalam satu kotak. Dan 4 buah kotak dihantar. Jadi kita darab dengan 4. Maksudnya 63,000 bahagi 90 darab 4. Kita boleh tulis sekaligus. Kalau bahagi ni, kita tulis macam ni lagi bagus. Per 90. Ini bagi 90 ni. Okey, dan darab 4. Kita buat sekaligus ni cantik sebab senang dipotong. Kalau boleh potong lah. Jadi kita potong ni 10, 10. Nak potong tu kosong tu, 1 di bawah 1 di atas. Dengan syarat dekat sini bukan tambah ya. Kalau darab boleh potong atas dengan bawah. Dan kemudian 9 ni dengan 63 adalah nombor yang berkait. Nombor berkait pada sifar 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. 63 maknanya 7. Jadi kita cut macam ni. Yang ini kita cut ni dan 1, 9 dan ini 63 akan jadi 7. Dan 7 ni dah 700. Kalau kita nak tulis semula, dia akan jadi 700 per 1 darab 4. Jadi kalau per 1 tu tak ada apa-apa lah. Nanti kita tak perlu tulis lagi dah. Okay, per 1. Kita dah selesai. Yang tinggal 700 darab 4. Okay, nampak lebih senang kan? Daripada kita bahagi dulu, lepas tu baru kita darab. Ni nak bagi ni berapa. Okay, jadi kalau kita tulis dalam bentuk ini, dan kemudian baru kita selesaikan, lebih mudah. Jadi 700 darab 4, tak payah buat juga macam tu. Kita darab ni, 7 darab 4 dapat 28. Dan kemudian ada 2 kosong ni darab 4, akan jadi kedua-duanya akan jadi kosong. Tapi cara ibu tulis tu pelik sikit. Jadi 2800 tu lebih betul. Iaitu 3 nombor diasingkan untuk senang baca. Jadi jawapannya adalah kedai buku itu menerima sebanyak 2,800 buah buku. Sambung soalan 5. Syarikat elektronik Karim telah menghantar 27/10 juta fon telinga kepada pemborong A dan pemborong A menerima 27/10 juta
kepada pemborong A dan 6 buah kotak berisi fon telinga kepada 6 kotak kepada pemborong B. Setiap kotak mempunyai 0.009. Setiap kotak 0.009 juta. Berapakah jumlah fon telinga yang dihantar pada pemborong A dan B? Okay, jadi kita nak tahu jumlah A dan tambah jumlah B tu. Tapi sekarang ni kita tak tahu lagi untuk yang B ni berapa jumlah dia. Jadi kita kena darab dulu. Sebab dia hantar 6 kotak. Satu kotak tu ada 0.09 juta. Jadi 0.09 juta ni cikgu akan darab dengan 1 juta. Jadi kita pindahkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Maksudnya jawab untuk satu kotak tu ada 9,000. Okay? Satu kotak ada 9,000. Jadi 9,000 ni kita darab dengan 6. Okay, 0,0054. Jadi pemborong B menerima sebanyak 54,000 fon telinga. Pemborong A menerima 2,710 juta. Jadi dia tak beritahu kita dia nak jawapan dalam nombor bulat ke apa-apa kan. Jadi cikgu akan bagi jawapan dalam nombor bulat. Dalam kes ini 2,710 tu 7/10 cikgu akan darab 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita potong kosong ni dengan sini. Yang tinggal 100,000. Jadi jawapan ni 700,000. Sebab 100,000 dah 7. Jadi di sini bukanlah 700,000 saja, tapi ada 2 juta. Jadi 2,700,000. Kita tambah dengan 54,000. 1, 2, 3. Ni ada 4 dan ada 5. Okey. Jadi dapat 0,0045,7,2. Jadi jumlah yang diterima oleh kedua pemborong ialah 2,754,000 fon telinga. Soalan 6. Jadual menunjukkan bilangan pen biru dan pen hitam di dalam kotak M dan N. Okey, kotak M ada pen biru, bilangan pen 2/5 juta. Kotak N, pennya hitam, bilangan pen ialah 0.04 juta setiap kotak. Sebuah syarikat multinasional telah menyumbangkan sebuah kotak M, okey, dan 8 kotak. Okey, jadi M ada 1 kotak, N ada 8 kotak. Ke beberapa buah sekolah di negeri Johor bersempena dengan Hari Kanak-kanak Sedunia. Hitung beza antara bilangan pen biru dengan pen hitam yang disumbangkan oleh syarikat itu. Ya, jadi yang ini, pen ini adalah biru. Biru, yang ini hitam. Jadi kita kena carilah biru ada berapa, hitam ada berapa. Jadi bilangan dia adalah 2/5 juta. Ni satu je. Jadi 1 darab 25 juta, 25 juta lah. Dan kemudian kita tukarkan 25 juta ni. Kita darab 1 juta. Jadi 2/5 darab 1 juta. Jadi 2 darab 1 juta ialah 2 juta dan kita bahagi dengan 5. Jadi 2 juta bahagi 5. Jadi 5 darab 4. 20. Okey, dan ada 5 kosong lagi. Jadi yang ini bermakna ada 400,000. Okey, jadi dah selesai. Ada 400,000 pen berwarna biru. Tapi untuk yang hitam dalam kotak N ini, setiap kotak mengandungi 0.04 juta. Jadi yang ini kita pindahkan saja titik perpuluhannya sebab kita nak tahu, nak darab dulu pun boleh. Tapi cikgu nak tukar dulu kepada nombor bulat.
Jadi darab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini darab sejuta ya. Jadi ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Jadi bermaksud 40,000. 40,000 untuk setiap kotak. Jadi ada 8 kotak. Jadi kita kena darab 8 dahulu. Jadi 0, 0, 0, 0, 4 dan 8, 32. Jadi jumlah pen hitam adalah sebanyak 320,000. Jadi soalannya ialah hitung beza antara bilangan pen biru dengan pen hitam. Jadi kita ambil yang besar, tolak nombor yang kecil. Jadi tolak kat sini je lah, 320,000. Jadi 0, 0, 0, 0. Dan yang ini tinggal 3, 10 tolak 2 dan 8. Jadi bezanya, ini beza ialah 80,000. Soalan 7. Kilang Q mengeluarkan 0.05 juta bekas kuih bahulu. 0.05 juta. Jadi 0.05 juta ni kita tukar dulu kepada nombor bulat untuk senang faham. Jadi pindah darab juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah dia mengeluarkan sebanyak 50,000 bekas kuih bahulu. Okay, itu yang dikeluarkan oleh kilang Q. Kuih bahulu itu diedarkan sama banyak ke pasaraya T dan 9 buah pasaraya yang lain. Jadi kamu kena faham, ada 10 pasaraya kat situ. 9 pasaraya yang lain dan pasaraya T. Yang jumlahnya 10. Jadi kita boleh bahagi 10. Bahagi kita boleh tulis macam ni je. Letak per macam ni. Okay. Dan boleh potong lah. Jadi pasaraya T menerima sebanyak 5,000. Okay. Sebab dia bahagi sama banyak. Jadi dia edarkan sama banyak. Bahagilah. Kalau tak sama banyak kita tolak. Dan kemudian pasaraya T telah menjual 2,900 bekas kuih dahulu. Okey, dia dah jual 2,900. Daripada 5,000 yang diterima, dia dah jual 2,900. Bakinya, jadi baki kita tolak lah. Baki lah 5,000 tolak 2,900. Jadi 0, 0, 4, 10 naik 1, 4 tolak 2 ialah 2. Jadi bakinya masih ada sebanyak 2,100 bekas. Soalan 8. Bersempena dengan bulan Ramadan, bilangan kotak kurma madu A dan kurma madu B yang dipasarkan setiap minggu adalah seperti berikut. Kurma madu A 0.45 juta kotak. Kurma madu B 1.2 juta kotak. Yang dipasarkan setiap minggu. Okay. Berapakah jumlah kotak madu A dan B yang dipasarkan dalam 4 minggu? Okay, jadi yang ditulis itu ialah 1 minggu. Okay, jadi kita boleh nak darab dulu 0.45 darab 4 dan 1/2 darab 4. Okay, dan kalau kita nak tukar dulu kepada nombor bulat pun boleh. Sebab dia tak beritahu kita jawapan dia nak dalam berapa. Sebab satu ada perpuluhan, satu lagi ada dalam bentuk pecahan. Okay, jadi untuk A ialah 0.45 juta. Yang B adalah 1/2 juta. Jadi kedua-dua ni kita gunakan darab sejuta dulu untuk tukarkan kepada nombor bulat. Jadi darab sejuta pindah saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kosong. Jadi maksudnya di sini ialah 450,000
Yang ini 1/2 darab 1 juta. Okey, 1 darab 1 juta dan bahagi 2. Okey, dan dapat 1 juta bagi 2 ialah 500,000. Okey. Ini setiap minggu. Dia nak jumlah untuk 4 minggu. Jumlah A dan B. Kalau kita nak darab ini dengan 4, yang ini darab 4 dan kena campur, boleh. Tetapi kalau kita nak tambahkan dulu jumlah koma A dan B untuk 1 minggu pun boleh. Jadi itulah yang cikgu akan buat. Cikgu akan tambah dahulu. Iaitu jumlahnya ialah 950,000 jumlah diedarkan dalam seminggu. Jadi untuk tahu dalam 4 minggu ialah yang nilai tersebut ini kita darabkan saja dengan 4. Dapat 0, 0, 0, 0, 5 darab 4, 20. 9 darab 4, 36. Tambah 2, 38. Jadi 8 dan 3 sini. Jadi 3,800,000. Okay, kalau kita diminta tukar pada perpuluhan, 3.8 juta. Sebab kita bagi sejuta, pindah ke titik banyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik letak di sini. Okay, dan juga boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 38/10. Sebab ni 1 titik perpuluhan saja juta. Cuma jawapan ini bukan yang paling mudah. 8 dengan 10 kita boleh bahagi 2. 8 bahagi 2 ialah 4. 10 bahagi 2 ialah 5. Jadi 3/4/5 juta. Okay, dan sampai soalan terakhir untuk Cikgu minda muka surat 56-57 ni. Jadi berkata sebuah syarikat pengeluar petrol mengeluarkan 1.38 juta galon petrol. 1.38 juta yang dikeluarkan. 0.017 juta galon daripadanya disimpan. Jadi 0.017 disimpan juta. Dan selebih ni diagihkan sebanyak. Okey, jadi disimpan. Yang diagihkan tu, ditanya berapa banyak. Adakah setiap stesen minyak akan menerima 0.014 juta galon petrol? Buktikan. Okey, jadi nampaknya macam ya je. Jadi kita kena kira. Jadi yang berapa yang diedarkan tu, maknanya pertama kena tolak dululah. Ini tolak yang ini dulu. Sebab yang ini disimpan. Ini jumlah disimpan. Kita tolak. Jadi yang 3/8 ni cikgu akan tukar dulu kepada titik perpuluhan. Sebab sebelum kita tolak Jadi 3/8 darab 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 3 darab 1 juta, 3 juta. Dan kita bagi 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagi 8. 8 darab 3, 24. Dan potong dapat 10, 6, turun 0, 8 darab 7, 56, bagi 4, turun 0 lagi, 8 darab 5, 40, habis dah nombor yang bukan kosong. Jadi ada lagi 03 tambah 1, 2, 3 kat sini. Jadi 3/8 juta tu ialah 370,000. Okey, 375,000. Jadi yang satu ni 1 juta lah. Jadi kita letak sini saja. 1,375,000. Kita tolak dengan 0.017 ni. Kita darab, bila kita darab sejuta, pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3. Maknanya ini ialah 17,000. Okey, disimpan 17,000 gallon. Okay, 0, dan 6, 15 tolak 7 ialah 8, 6 tolak 1 dan 5 dan 3. Jadi yang
yang diedarkan sebanyak 1,358,000. Okay, jadi dah lupa dah ditanya apa. Dan selebihnya, yang lebih ni diedarkan sama banyak ke 97 buah. Jadi kita bahagilah yang 97. Jadi 1,358,000 kita bahagi dengan 97. Jadi kalau kita tak hafal 135 ni, kalau 97 darab 2 kita dapat lebih pada 180. Dia 90 darab 2. Okey, jadi kita boleh estimate lah. Dapat 1 saja, 97 di sini tolak pinjam 8 di sini di 2, 12 tolak 9 ialah 3. Turunkan 8 yang pertama, yang ni cikgu dah tak tahu dah. Tak tahu, kita buat pendarapan tu jangan buat campur campur kurang sesuai sikit. Jadi kamu buat smart gas 97 mungkin darab 3. Okey, sebab 9 darab 3 27. Kita tengok adakah lebih daripada tu dah. 7 darab 3 21, 9 darab 3 27, 29. Dah lebih. Jadi 97 cuma darab 2 saja. 7 darab 2 14. 9 darab 2, 18, 19. Jadi 2 saja. Oops. Ini 388 bukan 288 okey. Jadi bukan 2. Alright. Jadi kalau bukan 2, kita try lagi. Ni nampaknya satu lagi cukup lakut 7 darab 4. 7 darab 4 28. 9 darab 4 36. 36 tambah 2 38. Jadi dah cukup. Jadi 14. 14 ialah 388. Habis. Tapi ada kosong lagi. Jadi jawapannya ialah 14,000. Jadi setiap stesen minyak akan menerima 14,000 galen. Jadi dia tanya, adakah menerima 0.014 juta. Jadi 14,000 ni kita tukarkan saja. 14,000 kita bahagi dengan 1 juta. Okey, bila bahagi 1 juta ni, kita pindahkan titik perpuluhan itu sebanyak 6 kali. Ke kiri, bukan ke kanan, buat bahagi. Okey, jadi ataupun kita boleh potong 30 dengan 3 kosong ini. Okey. Jadi titik tu dah bergerak ke sini lah. Jadi sekali bahagi dengan 1000, maksudnya pindahkan 3 kali sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Letak titik. Yang ruang ni kosong. Depan ni letak kosong. Jadi jawapan dia adalah 0.014 juta. Jadi jawapannya ya. Okay. Alright. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada muka surat yang lain.